Pakcik kaya tu halau makcik nasi lemak konon gerai dia kotor. Rupanya dia ada agenda dia sendiri. Serius aku cakap. Sampai sekarang aku masih bengang bila ingat benda ni. Kita orang ni menyewa dekat satu pekan kampung. Kawasan dia bukanlah bandar sangat, tapi bukan ceruk sangat juga. Jenis taman lama, rumah teres biasa-biasa. Dekat sempang masuk taman tu ada satu rumah corner lot. Besar juga rumah dia. Owner dia pula memang orang berada. Dalam taman ni, semua orang kenal dia. Jenis pakcik kaya, kereta pun bukan satu dua. Depan rumah dia, tak ada orang niaga. Tapi, betul-betul tepi sempang tu, dekat luar sikit, memang dari dulu ada seorang makcik ni jual nasi lemak. Gerai kecil je, jenis gerai kampung, pakai kanvas dengan meja lipat. Dah lama juga dia berniaga situ. Aku rasa ramai orang taman pun tahu. Nasi lemak dia pun memang sedap. Sambal dia padu. Boleh kata seminggu 2-3 kali juga aku beli situ. Especially pagi sebelum kerja. Yang penting, gerai dia bersih. Itu yang buat aku lagi geram. Sebab, satu hari ni, pagi-pagi kami nampak pakcik kaya tu datang marah-marah dekat makcik tu. Bukan cakap elok-elok, memang jenis tinggi suara. Dia cakap gerai tu kotor lah, bising lah, orang buang sampah lah, nanti ada tikus lah, macam-macam lah dia spin. Padahal, kalau ikut mata kami yang selalu lalu situ, gerai tu okey je, bersih je. Makcik tu pun jenis kemas. Lepas berniaga, dia sapu, dia angkut balik barang. Dia tak tinggal bersepah macam tu je. Tu yang kami pelik. Kenapa tiba-tiba pakcik ni panas sangat? Masa tu ramai juga yang tengok. Tapi biasalah, orang taman. Semua tengok je. Dalam hati masing-masing mesti rasa tak sedap. Tapi tak ada siapa masuk campur. Makcik tu pula cuma diam je. Dia jawab baik-baik. Tapi pakcik tu tetap marah. Masa tu aku dah rasa lain macam dah. Sebab kadang bila orang terlalu beria marah benda kecil, selalunya memang ada benda lain dia nak. Lepas kejadian tu, lebih kurang seminggu macam tu, kami nampak ada orang datang buat kerja dekat tapak gerai lama tu. Mula-mula ingat nak buat longkang ke apa. Sekali tengok betul-betul, rupa-rupanya tengah buat tapak parking. Parking? Dekat situ? Betul-betul tempat makcik nasi lemak tu berniaga selama ni. Masa tu memang terus rasa nak mencarut. Rupanya betul lah apa kami syak dari awal. Pakcik kaya tu bukan marah sebab gerai makcik tu kotor sangat pun. Bukan sebab bising sangat pun. Bukan sebab tikus sangat pun. Dia nak halau makcik tu sebab dia nak ambil ruang tu. Nak buat tapak parking khas untuk kereta baru dia. Lepas beberapa hari, terus nampaklah kereta baru dia. EV besar, mahal, berkilat. Memang siap park elok-elok dekat tapak baru tu. Masa tu memang ramai orang taman tengok je dengan muka tak puas hati. Sumpah sakit hati gila. Sebab bayangkan dia sanggup guna kuasa, aduan, pegawai, PBT, semua untuk tekan seorang makcik yang cari rezeki jual nasi lemak semata-mata sebab dia nak parking kereta baru dia. Itu belum habis lagi. Yang buat orang taman lagi panas, lepas benda tu jadi, pakcik tu siap sembang dekat orang konon sekarang kawasan rumah dia lebih bersih, lebih teratur, lebih cantik. Cantik kepala dia. Orang semua dah tahu apa dia buat. Cuma sebelum ni je orang malas nak buka mulut. Tapi lama-lama benda ni pecah juga dalam grup wasiat taman. Ada orang ambil gambar tapak parking baru tu, letak sekali gambar lama gerai makcik tu. Lepas tu mulalah orang share, orang mengamuk, orang tanya macam mana boleh jadi macam ni. Ada yang siap tag ahli majlis sebab geram sangat. Masa tu barulah pakcik tu mula senyap. Sebab selama ni dia ingat orang taman tak perasan. Dia ingat orang diam maksudnya orang bodoh. Last kali yang aku dengar, ramai orang taman pakat cari makcik nasi lemak tu balik. Diorang tolong carikan spot baru dekat kawasan lain, masih dalam pekan yang sama. Lagi strategik pula tu, sebab dekat surau dan sekolah. Sekarang nasi lemak dia lagi laku daripada dulu. Memang aku puas hati kat situ. Tapi tetaplah, sampai sekarang aku rasa jijik dengan perangai pakcik kaya tu. Sebab bagi aku, kalau kau kaya pun, tak payahlah sampai pijak periuk nasi orang semata-mata nak mudahkan hidup kau. Lagi-lagi orang yang cari makan secara halal, bukan kacau orang pun. Serius, aku tak kisah kalau dia nak parking kereta EV dia 10 biji pun. Tapi sanggup halau makcik tu sampai dia hilang tempat berniaga semata-mata sebab nak ruang parking. Memang busuk hati. Kalau jadi dekat korang, korang diam je ke bila nampak orang kaya pijak orang susah macam ni?